Kalau kita nak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, cuba tuan-tuan minta dengan Allah sesuatu yang luar daripada batasan kita. Tuan-tuan akan melihat keajaiban doa tersebut. Ya, cuba minta sesuatu yang tuan-tuan rasa tuan-tuan tak boleh nak dapat. Cuba minta benda tu. Tapi benda yang tak mustahil lah. Janganlah minta mak kita hidup balik. Janganlah minta ayah kita hidup balik. Minta sesuatu yang luar daripada jangkaan kita. Yang luar daripada kemampuan kita. Ya tuan-tuan, tuan-tuan akan merasakan satu keajaiban yang sangat luar biasa. Contohlah, ni contoh tuan-tuan. Tuan-tuan memang tak ada duit simpanan langsung nak pergi umrah sebagai contoh. Ya Allah, datangkan aku di kota Mekah dan juga Madinah. Tiba-tiba tuan-tuan dapat ada orang sponsor lah, orang panggil lah tuan-tuan. Tiba-tiba syarikat taja lah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan akan merasakan, ya Allah, hai, ajaib betul doa ni. Saya pernah merasai benda tersebut tuan-tuan. Walaupun doa tu dah lama, tapi tuan-tuan akan, ya Allah, aku pernah doa lah benda ni. Benda tu tuan-tuan dan puan-puan luar daripada kuasa kita. Luar daripada tuan-tuan apa yang patutnya kita tak mampu lah nak dapat benda tu. Tuan-tuan akan merasai satu keajaiban di dalam doa. Cuba minta tuan-tuan dan puan-puan. Masa tu Allahu Akbar. Baiknya Allah